I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Ya gang, assalamualaikum, welcome back lagi ke channel aku Anijan. Ya gang, alright gang. Untuk projek motor A5 body bawah aku ni, pada tengok ke belum? Belum tengok. Tengoklah sekarang geng. Aku pasang biji motor A5 ni dekat puncak Gunung Jerai daripada rangka, daripada body saja. So aku pasang sana dan aku bawa turun motor ni disebabkan aku naik ke sana memang keadaan relai dan nak buat turun tu payah lah. Jadi aku ambil keputusan dah malas pun nak buang balik barang. Jadi aku turun Gunung Jerai menaiki A5 sebabkan ramai suruh sangat kan. Gunung Jerai naik macam ni kan, rangka macam ni. Alhamdulillah selamat juga geng. Sebab konten tu boleh tengok video-video sebelum ni. Okay, macam mana aku proses buat motor ni dan aku turun, semua ada dalam video-video yang sebelumnya. Okay, so guys, tengok ni. Untuk A5 aku ni apa lagi yang kurang memuaskan bagi aku adalah banyak benda lagi yang tak buat lah. So seat aku dah pasang lah, seat. Okay, seat kita pakai seat Thailand ni, seat rendah ni. Ngam geng. So untuk tayar, nanti aku tukar tayar, aku tukar belakang ni. Dan motor ni aku dah tukar exhaust. Dan untuk projek kali ni apa yang aku buat adalah motor Wave 125 aku. Aku akan tukar arm. Kita tengok kat sini Wave 125 aku sekarang ni. Sebelum kita mulakan video, apa layan video aku tukar arm dengan exhaust motor A5 ni. Okay, layan dulu. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Okay, saya tengok dah macam mana projek untuk motor-motor aku. So untuk projek Wave 125 banyak lagi yang aku tak settle. So sekarang ni kita set up link lah untuk Wave 125 ni. Tema link, color link, setup dia link lah. Untuk motor A5 aku ni sekarang ni exhaust kita dah tukar. Kita pakai exhaust dekat motor Wave tu. Yang ni size 300mm. Pertama ni aku pakai size 285. Dia rendah, dia lagi rendah lah. Dia angkat sikit lah, dia masuk ke dalam sikit lah. So yang ni 300 aku nampak memang ngam lah, sesuai sangat lah. Dan exhaust ni pun keras. Jadi untuk exhaust Wave 125 aku dah tukar pakai exhaust 330. Jadi nampak tinggi. Aku nak kena tukar lah exhaust pakai 320 ataupun 310. Okay, sekarang ni geng, sekejap ini dulu kita parking motor dulu. Okay, so motor A5, body A5 dah settle. Ada body KAZ. Kita akan projek on untuk bulan puasa ni. Untuk Wave kita tukar arm. So depan ni aku nak fork, aku nak buat warna merah candy. Jadi jom kita buka motor ni, set up link. Fork warna merah, warna merah, fork rest warna merah. Agak jadi apa geng? Okay, siapa lagi? Jom kita pasang. My hands steady, I feel ready
steady, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stop. Untuk malam ni aku dah cat sikit lah buat fork dan alloy candy macam tu. First tu aku dah tonyang dengan otak pasiak dalam dalam 400. Aku nampak warna chrome kan. Dia bukan silver, dia chrome ni. Dia chrome. Ini aku menggunakan spray DIY. Chrome cari kat DIY banyak. Lepas tu second ni aku akan lapik candy untuk tema wave yang baru ni, geng. Alright. I got this, then I got it. I will not quit, I'm on it. Never profit, got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, then I stop this. Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. I'm profit. Yeah, yeah. Alright, semalam kita dah settle cat aku punya footrest dengan fork. So, hari kita dah set up lah pasang dekat motor Wave 125 aku ni. So, kamu boleh tengok lah keadaan Wave 125 aku dah bogey lah depan, tak ada apa dah. What? Color yang aku check adalah color Inca. Okay, candy. Boleh tengok warna ni sama tak yang dengan warna yang powder coat ni. Okay, tengok warna powder coat. Ini warna powder coat. Okay, ini warna candy yang aku spray dengan spray tint sahaja. Lebih kurang je, kan. Dia tak ada 100% sama, tapi lebih kurang je. Dia punya gelap, dia punya color lebih kurang. So untuk setup motor aku kali ni, aku akan setup part-part bawah semua warna merah. Macam motor EFI aku pun aku buat warna merah. Motor EFI ni pun, EFI Drag aku pun aku buat warna merah. So setup bawah, part-part bawah macam arm, alloy rim ke apa, semua aku akan buat warna merah lah. Jadi hampa jangan tiru aku dah. No! No! Korang dekat Malaysia ni, warna merah. Okay? Purple kah? Tak apa. Okay, untuk tahun 2025, setup bawah, aku seorang je warna merah. Okay. Kira geng. Alright. So footrest aku pun warna merah juga, geng. Tu dia, footrest merah, arm merah. Apa motor ni? Setup apa ni? Aku beritahu apa, setup macam ni adalah setup. Benda ni dah lama dah. Kalau kat Malaysia ni dah lama dah yang trend pasal motor yang warna merah, arm warna merah. So memang dah lama dah. Tapi dia trend dulu zaman dulu. So kita nak buat naik balik trend tu. Sebab kat Thailand sekarang dia tengah timbul. Okay, tengah duk viral trend-trend yang arm warna sama. Arm macam footrest, fork, semua dia buat part-part bawah warna yang sama. So aku nak buat naik balik benda tu. Nak buat naik, nak main kat sini lah. Okay, sebab ini setup ni dah lama dah kat Malaysia ni. Dulu orang duk main buyung-buyung color, arm color, footrest color lama dah. Cuma kita main balik, geng. Kita buat balik, kita setup balik, tengok menarik ke tak. Tapi untuk cover set, aku bukan cover set ni lah. Cover set ni untuk Wave 125 ni aku akan tukar juga nanti. Jadi, kita set up warna merah. Inilah set up yang aku akan pasang. Okey, macam yang ni pun aku akan pasang. Bawah ni aku dah pasang dah. Rosak, lepas tu aku pasang balik. Okey, untuk pump aku pakai pump warna merah 81. Pump CNC Thailand, baru Thailook. Sebelum ni aku pakai 81 juga, tapi yang biasa punya aku pakai dekat motor drag. Aku dah pasang dekat motor drag tu. Ini tongkat CNC Thailook. Main Wave mak. Oh, ini jimat. Jimat sangat. Poket pun jimat lah. Itulah Wave 125 kalau mampu nak main. Terlalu jimat. Apa lagi? Pasang barang. Let's go. Alright. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close I could taste it, want it away from everything I've been chasing, I'm on
honest, and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must beware. Got 'em like hey, hey, hey. I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must beware. Got 'em like hey, hey, hey. I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must beware. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I vow, yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be grinning while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY. Hey, hey. So inilah hasilnya. Depan nampak menarik geng. Depan memang jumpa jahat lah. Datang belakang dia banyak merah sangat lah. Orang kata, "Wang, kenapa buat macam ni?" Sebab Thailand main macam ni geng. Dia main forest pun warna merah, forest warna purple, forest warna biru, sama dengan macam tu lah. Aku pun nak buat lah kan. Nampak macam mana kan. Tapi tak tahulah motor aku satu hari sebab Sober ni. Aku terpaksa pakai Sober ni sebabkan Sober lama tu bila aku tukar arm yang panjang 1 inci ni. Sober lama tu dia 300 mm. Bila aku tukar arm ni dia auto memang motor lagi makin rendah. Motor aku dah rendah dah. Lagi makin rendah. So belakang dia macam merendam lah kan. Depan dia terangkat sikit. So motor tu Sober tu aku tukar dekat motor drag ni. Jadi aku pakai lah Sober lama ni. Bila pakai Sober lama ni tinggi 330. So standard lah. Jadi bila tengok, memang tak menarik lah bila aku tengok ni. Ajak aku nak susul motor ni dulu. A few moments later. Tak kerja balik gemuk orang kan. Aku gemuk bodoh. Tak kerja balik. Tak bagi aku beca kau tak? Tak bagi aku beca kau. Boleh tengoklah keadaan dia. Kalau forest ni warna silver kan aku rasa ngam kot. Aku dah halang buka, halang buang color tu. Jadi aku buat sekali jalan lah. Sebab ikutkan aku kena test dulu. Okey, test dulu warna silver tu sebelum aku cat kan. Sebab yang tu pun baru aku cat je ke. So tengok keadaan ni lawa. Sebab arm memang tak akan nampak. Arm kalau belah ni memang tak akan nampak. Nanti dia akan lindung dengan exhaust. So part merah tu akan nampak part forest sajalah. Jadi aku tengok motor aku ni depan ngam. Dia jahat juga geng. Tapi aduh, belakang dia tinggi, forest tu dia warna merah. Merah ni banyak sangat lah. Tak apa lagi yang ni benda ni boleh cat, jangan risau. So jangan komen-komen sangat kata motor ni lah. Ini tema-tema Thailand tau. Canggih lah maksudnya motor-motor racing banyak kan dia buat macam ni lah. Kita motor tak laju pun. Tapi aku rasa lawa juga. Dia ngam geng, ngam. Cuma aku rasa carburetor set tak ngam. Carburetor set ni dia tak apa sesuai dengan warna ni. So carburetor set tak ngam. Sober aku terlalu tinggi, tak ngam. Dia tak habis setup ni. Bila motor tak habis setup ni, kita tak akan nampak rupa. Dia kena gantung enjin, kena buat semua pasang carburetor set, baru nampak rupa. Elok ke tak elok geng. So pasang carburetor set pula. Alright. Basement, I'll take my life into my own hands, my own plan. Yeah, I got a backbone, designing my own program. I'll match the next wave of the bravest, so don't be late, I'm about to make. So, motor aku dah pasang enjin. Enjin dah kita buat naik dah. Semua aku punya magnet lah geng. Aku punya magnet kosong. Jadi aku dah pergi banyak kedai hari ni. Banyakkan kedai semua tak ada stok. Jadi tengoklah lagi aku pergi satu kedai member aku tracker tengok. Kalau tak ada juga aku terpaksa kena beli online dan tunggu sampai. Jadi lambat pula. Yang ni pun macam ni pun 2-3 hari dah nak tunggu barang ni sampai. Sampailah hari ni satu barang sampai geng. Sober. Size 310. Warna hitam lah. Disebabkan Sober ni pun aku rasa pakai tak lama pun. Sebab nanti aku akan tukar pakai Sober yang brand Thailand punya Gazi. Sesuai sikit dengan wave. Yang ni aku ambil warna hitam dan sini merah sikit, nak bagi dia mixing sikit. Aku ambil warna merah. Tapi warna merah ni masuk geng. Kan masuk. Kau tengok keadaan motor aku warna merah. Ngam. Cuma kita try warna hitam. Tengok macam mana. Okey ke tak? Sebab nanti aku beli Sober yang Gazi tu, yang tu mungkin aku pakai warna merah ke ataupun aku akan buat setup lain juga. Ni jom kita pasang Sober ni.
Dah terpasang semua kabel set. So kita review gambar. Alright. Let's go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night, but I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, head, body, roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final be a better me. My destiny is to invest in me, a quest to be the best. Yeah, I let you free from a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I don't take this life for granted, my mind's expanding. It's time for a fight, command of the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score. One life left, so I gotta make it count. Two bloody ends, work hard just to build it now. Three more doubts in my head, try to tear me down, but I won't let it show. Four limbs carry me alone through the struggle now. Five toes dangle off the edge, don't look down. 6 feet deep, what will I leave when I'm underground? I don't know. Let's go, but watch me go. take a deep breath in, can you feel that? That's 1 in a billion, wait 1 in a trillion. A life that's been given, a life that's worth living. I don't wanna miss it, I'll get up and get it. Cause I got a vision, I got ambitions, I've got the energy, I'm on a mission. Passion and purpose, they light the ignition. I made a decision, so listen up. I'm here to take a stance. You cannot keep me down, digging from underground. I'm here to take a chance, never down for the count. I'll go another round. Do you believe? Yes, I believe. I can achieve, I'll do it for me. I wanna be free, I have to be free. So get off your knees, stand up and believe. I don't need money, I don't need fame. That shit is all coming as soon as I change. Take a step forward, the path is the same. 1 step at a time, push through all the pain. I just need me, I need belief. These gatekeepers try to keep me from a dream. A game made of gold, all money and souls. I'll never give up till I rip through their walls. I'll take the risk, I'll take the hits. The bigger the gamble, the bigger the win. Like Chester, it's crawling through all of my skin. Adrenaline pumping, I'll push to the end. Doesn't even matter, we all die in the end. No happily ever after, fuck yeah, it all matters. We all die, but my soul takes a whole new chapter. 1 life left, so I gotta make it count. 2 bloody ends, work hard just to build it now. 3 more doubts in my head, try to tear me down, but I won't let it show. 4 limbs carry me alone through the struggle now. 5 toes dangle off the edge, don't look down. 6 feet deep, what will I leave when I'm underground? I don't know, but watch me go. I just need to wake up, get me out this nightmare. Shackles on my ankles, they try to keep me away. Ya geng, so inilah hasilnya Wave 125 aku. Macam kan aku dah cakap dah, belum siap, so tak nampak lah menarik masa awal-awal tu. Ni dah siap sepenuhnya, apa tengok jahat man. Jahat, memang gempok. So konsep aku main tema belah bawah merah. Sebelum ni aku biasa buat dekat FI aku warna merah, dekat aku punya web lah warna merah. So saya tak macam sebelum jugalah. Cuma ni berkonsepkan alloy je lah, dan motor Wave 125. Jadi apa tengoklah keadaan depan dan belakang dia memang jahat geng. Sesuai lah kalau orang masuk set yang, kalau lampu pakai set warna merah, dia banyak sangat merah. Jadi macam boleh lah dia nak nampak ngam. Kalau lampu nak pakai kabel set warna merah, hampa cari yang kabel set yang kacup, contoh putih merah ke, kabel set putih ada stripe merah ke, atau kabel set hitam ada stripe merah ke, ataupun kabel set yang kacup-kacup sikit lah warna dia, maksudnya ada part-part merah juga. Jangan ambil semua full set merah, lawa juga full set merah. Kebanyakan Thailand dia pemain tu, Thailand dia pemain konsep macam aku ni. Thailand dia pemain konsep arm bawah semua sama, tapi dia kebanyakan kabel set sama, set semua dia buat setup sama satu warna. Tapi yang jenis aku ni memang aku setup aku daripada dulu lagi. Aku suka setup bawah link, atas warna link, kabel set warna yang link, dan bawah warna yang link. Aku kurang nak buat warna yang sama. Contoh untuk projek KAZ aku ada buat warna yang samalah, skala sahaja. Macam ni 2 color. So boleh tengok
Depan aku spray biasa-biasa, spray candy. Belakang pun untuk forest pun aku spray candy, cat biasa je. Kongsi lah aku share dekat hampa dalam aku buat macam ni. Aku kongsi apa yang aku buat. Spray candy ni lapik chrome. Macam aku tengok video ni lah. Aku tengok setup aku ni. Tapi motor aku ni tak siap sepenuh disebabkan satu masalah je geng. Aku punya magnet lah. Aku dah puas cari semua tempat. Semua tak ada magnet aku. Magnet untuk Wave 125 ni starter punya tak ada. Jadi dah tunggu 2-3 hari lagi untuk aku punya konten Wave 125 ni berbunyi. Dengar bunyi exhaust nak buat bunyi apa kan. Jadi video kali ni memang tak sempat aku buat sepenuhnya. Motor aku tak dapat dengar bunyi geng. Kenapa motor aku buka macam ni saat ni? Disebabkan aku punya grensak gelong. So aku buka, aku pergi balancing link. Grensak aku ni boleh pakai geng, tapi aku tak boleh nak asok sikit lah. Tak boleh nak bagi sikit untuk motor ni sebab grensak dia lembut. So untuk motor Wave 125 aku punya planning, aku akan bawa pergi ke Thailand dan aku akan buat dekat bengkel kawan aku kat sana. So dia akan buat lah, aku akan convert FI untuk motor ni. So untuk projek motor Wave 125, peminat-peminat Wave 125 hampa tunggu saja untuk video Wave 125. Panjang lagi episodnya, banyak lagi. Yang penting subscribe, on notification untuk video-video Wave ni. Alright, mana peminat-peminat Wave? Try komen dekat bawah buat tengok play Wave. Kental tak kental main bang Wave ni. So untuk set pun nanti aku akan tukar setup lain, banyak lah kita akan buat. So jumpa di next video okay. Hampa tengok motor ni. So buat sekarang okay. Kita bagi trending warna skala macam bawa setup merah, hampa setup lah lain sikit, kuning ke biru ke. Aku merah, jangan ambil merah aku seorang. Alright, satu lagi kan, lupa tak apa. Spek yang macam aku pakai ni hampa boleh tengok dekat aku punya bag kuning, dekat Shopee pun ada jual. So boleh beli sekarang sebelum nak raya ni geng. Okey, nak pakai spek besar macam ni yang kau nampak ni dengan kaca dia lawa gempas. Ini aku memang dah jual banyak dah. Dah sold out lebih 1000 pieces lah. So hampa nak beli boleh tengok dekat TikTok Shop dan Shopee Shop aku. Okey. Untuk pembelian barangan Wamiyo dan aksesori motor boleh dapatkan di TikTok Shop, Shopee Shop dan IG Shop. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun, okey?